Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Saya kini bersama dengan lawyer di Balai Polis Jalan Tun Razak. Dan sini kita telah membuat report berkenaan pasal kes pinjaman wang berlesen dan pinjaman online. Dan di sini mangsa telah dituntut sebanyak lebih daripada ratusan ribu. So boleh jelaskan? Ya, saya ambil pinjaman sebanyak 106,000, sudah bayar 50,000 lebih, tapi mereka tuntut lagi 100,000 lebih lagi. Ada gangguan? Ada. Apa dia? Dia message, dia ugut, dia cakap nak datang office, dia ada call office juga. So dia memang asyik ugut lah. Jadi daripada cerita pengadu, kita boleh simpulkan bahawa pemberi pinjam wang berlesen ini telah melanggar beberapa peruntukan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang Berlesen 1951 seperti di Seksyen 17 capital A, Seksyen 27 capital B, iaitu melarang mana-mana pemberi pinjam wang berlesen untuk mengganggu dan juga kacau penerima ataupun peminjam wang daripada mereka.